percaya ataupun tidak. Okey, sehingga kini tahun 2025 masih lagi mengenakan pakaian nombor 4 memperagakan pertahanan awam di dada sebelah kiri. Kamilah Alfa untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam APM, sedia pantas berintegriti, dan salam Alfa, memacu kecemerlangan. Sekali lagi bersama dengan saya, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Suraya binti Kamaruzaman, selaku hos anda bagi rancangan Wejangan Santai episod 58 yang akan merungkai segala persoalan anda. Baik, untuk hari ini, alhamdulillah hari ini kita bertuah kerana bersama saya hari ini ialah Sarjan Major 1 Pertahanan Awam Muhammad Yazid bin Nasir, datangnya dari Pejabat Negeri Wilayah Persekutuan, yang akan berkongsi dengan kita tentang satu topik penting dalam dunia beruniform, iaitu protokol uniform, khususnya dalam pertahanan awam Malaysia. Assalamualaikum dan apa khabar, Cik? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik. Khabar baik. Khabar baik. Okey, bagi salam tu dah sedap suara tu, Cik. Okey, baik. Cik, kalau sebelum ini kita hanya berjumpa di majlis APM sahaja kan? Betul. Tetapi hari ini diberikan kesempatan untuk kita bersua muka dalam satu rancangan Wejangan Santai. Jadi, betul tak, Cik? Betul. Kalau Puan maklumkan tadi, rasa bertuah, saya juga begitu juga. Rasa sangat bertuah. Cuma saya agak nervous sebenarnya. Aduh lah. Okey, cuma Cik Yazid, untuk mungkin saya dah kenal Cik Yazid, tetapi mungkin untuk penonton di luar sana yang mungkin belum mengenali Cik, jadi boleh ke Cik Yazid untuk perkenalkan diri ataupun ceritakan serba sedikit tentang latar belakang diri Cik? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Suraya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 4289, Sarjan Major 1 Pertahanan Awam Muhammad Yazid bin Nasir, merupakan anggota pasukan di daerah Kuala Lumpur dan sekarang berkhidmat di Pejabat Negeri Wilayah Persekutuan. Penglibatan saya bersama Angkatan Pertahanan Awam ini mempunyai perjalanan yang sangat panjang lah. Bermula daripada akronim JPA 3, JPAM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Yang mana tarikh yang saya masih ingat lagi iaitu pada 29 Mac tahun 1998. 5 hari selepas tarikh hari ulang tahun Pertahanan Awam ketika itu. Dan saya bertugas di Pejabat Negeri Wilayah Persekutuan ketika ini lebih kurang dalam 4 tahun lah. Sebelum tu saya di Pejabat Unit Kosispa Universiti Kebangsaan Malaysia, dan sebelum daripada itu tugas di Pejabat Daerah Kuala Lumpur sendiri. Itu dia. So kiranya sekarang di Pikot Kuala Lumpur ke macam mana? Di Pejabat Negeri. Pejabat Negeri. Okey, baik. Terima kasih, Cik, atas pengenalan sebentar tadi. Jadi untuk makluman penonton, Cik Yazid sebenarnya beliau berpengalaman luas dalam aspek latihan dan juga protokol, khususnya dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Jadi sesuailah orangnya dengan topik perbincangan kita hari ini, iaitu tentang protokol uniform. Okey, kita masuk kepada pengenalan dulu tentang protokol pemakaian uniform. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan protokol uniform dalam konteks Angkatan Pertahanan Awam? Okey, kalau diajukan tentang soalan tentang maksud protokol uniform dalam konteks Angkatan Pertahanan Awam, okey, boleh saya nyatakan bahawa satu pematuhan yang wajib dipatuhi oleh semua komponen kategori dalam Angkatan Pertahanan Awam melalui garis panduan, peraturan yang telah dipersetujui, yang telah ditetapkan oleh seseorang Ketua Pusuruhjaya, okey, melalui punca kuasa Akta 221 di bawah Seksyen 5. Okey, itu sebab kalau kita lihat dalam peraturan contohlah, salah satu contoh
Surat Perkeliling Bilangan 5 1995, semua dia menyatakan tentang peraturan pakaian seragam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kalau kita tengok ada juga keluar juga arahan tetap Ketua Suruhjaya. Jadi elemen-elemen tersebut kita kena alert dan kita kena tahu perubahan yang berlaku. Transformasi yang berlaku dalam Angkatan Pertahanan Awam, khususnya dari segi pakaian seragam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Baik, jadi protokol uniform ni sebenarnya adalah tentang garis panduan. Okey, jadi elemen ni sebenarnya dia menyentuh kepada semua kategori. Maksud saya semua kategori komunan, termasuk pegawai tetap, termasuk pegawai pasukan, termasuk dengan pegawai anggota pasukan, pegawai kehormat dan bersekutu. Semua komponen-komponen ini termaktub, terikat dengan satu peraturan yang sama. Faham. Okay, jadi setiap helaian uniform kita ada makna dan juga simbol ataupun fungsinya yang tersendiri kan. Betul. Jadi persoalannya, berapa jenis uniform yang digariskan dalam Angkatan Pertahanan Awam ini dan bila mana ianya diguna pakai? Okey, baik. Kalau menyentuh tentang jenis-jenis pakaian ini agak menarik sebab bermula daripada era 80-an lagi. Okey, pakaian seragam pertahanan awam ketika itu color kelabu. Okey, kemudian bermula start 1994 dah tukar kali hijau. Okey, kali hijau. Dan sekarang ni kita tukar pada 2009 color biru. Color biru kan. Jadi jenis-jenis pakaian melalui Akta 221 itu sendiri menyatakan hanya 4 jenis saja pakaian yang kita kena tahu, yang kita kena peragakan dalam Angkatan Pertahanan Awam. Kalau boleh saya sebut, yang pertama iaitu baju nombor 1. Baju nombor 1 tu yang istiadat. Bagi istiadat. Ada juga yang sebut one dress. One dress, tapi benda yang sama. Kadang-kadang ada sebut nombor 1, kadang-kadang ada sebut baju istiadat, kadang-kadang ada sebut one dress. Jadi bila orang sebut macam tu dia jadi macam banyak sebenarnya. Jadi banyak. Tapi sebenarnya dia satu. Satu saja, pengertian yang sama, baju yang sama, karakter yang sama, aksesori yang sama. Itu baju nombor 1. Okey, dalam masa yang sama juga kita ada mass kit. Mass kit ini dipakai adalah jenis pakaian. Mass kit ini kita pakai untuk hadir majlis mass night. Okey, yang kita tengok kita ada adab untuk makan dan sebagainya kan. Okey, itu untuk kategori baju nombor 1. Yang kedua iaitu baju bush jacket ataupun disebut sebagai baju bustani. Untuk makluman Puan Suraya ni, baju bustani ini diambil nama daripada bahasa Sanskrit, yang mana satu pakaian yang agak longgar, okey, sama ada lelaki dan perempuan, yang menutup sehingga ke bahagian pinggul kita, yang dipakai secara selesa. Okey, itu baju nombor 2. Okey, baju nombor 3 iaitu disebut juga baju pakaian kerja ataupun disebut juga pakaian tutun. Okey, untuk tugas-tugas di pejabat. Okey, dan yang terakhir sekali seperti mana yang Puan Suraya pakailah, baju nombor 4. Juga disebut pakaian operasi. Okey, baju nombor 4 ni didatangkan dengan dua keadaan lah, yang biru dan digital. Fungsinya sama. Okey, berbalik kepada pakaian nombor 1. Di manakah untuk kita meletakkan baju nombor 1 dipakai untuk majlis mana? Okey, saban tahun, okey, di agensi lain menjemput Angkatan Pertahanan Awam. Okey, melalui ibu pejabat, kita hadir ke majlis mengarak panji-panji, mengarak panji-panji dan Hari Pahlawan, yang mana kita perlu hadir dengan pakaian one dress. Itu keperluan, maksudnya majlis rasmi. Majlis rasmi. Dan contoh satu hari nantilah Puan Suraya menerima satu surat daripada Istana Negara, menerima salah satu pingat kebesaran yang dijemput oleh pihak istana. Boleh layak untuk memakai baju one dress bagi menghadiri majlis tersebut dan menerima pingat daripada pihak istana. Tidak menjadi masalah. Maknanya kita letakkan suatu pakaian itu pada posisi majlis yang sesuai. Okey, untuk baju nombor 2 pula, baju bush jacket ataupun baju bustanik tadi, kita lebih sesuai untuk kita pakai pada seminar-seminar. Okey, pada majlis rasmi Angkatan Pertahanan Awam. Okey, apa tu, mesyuarat yang melibatkan agensi-agensi lain.
Okey, kemudian baju nombor 3 iaitu pakaian kerja sesuai untuk tugas-tugasan pejabat lah. Boleh juga digunakan untuk hadir mesyuarat-mesyuarat yang berbentuk dalaman lah. Okey, tidak menjadi masalah. Dan terakhir, baju nombor 4, baju operasi juga disebut. Kadang-kadang anggota sebut baju besi. Memanglah semua tempat kita boleh pakai baju ni kan. Baju nombor 4 ni. Betul. Kan orang kenal kan. Dia agak lebih macam menonjol lah. Betul. Betul. Dia agak extreme. Selalunya kita tahu nama pun baju operasi. So kita pakai pergi operasi, kita bantu orang lemas, banjir dan sebagainya. Itulah situasi-situasi meletakkan kedudukan, memperagakan setiap pakaian itu pada majlis yang sesuai. Betul. Terima kasih. Okey, jadi secara keseluruhannya kita dalam APM ni kita ada 4 jenis uniform utama lah. Yang pertama adalah baju istiadat, betul? Yang kedua adalah pakaian bustani ke apa? Bustani ataupun bus jacket. Bus jacket. Dan pakaian nombor 3 adalah pakaian office, di mana baju biru muda dan juga seluar ni kan biru terang. Dan yang keempat seperti pakaian yang saya pakai pada hari inilah, iaitu pakaian operasi. Kita ada 2 pakaian operasi, yang mana digital dan juga biru penuh adalah plain lah. Betul. Jadi pemakaian ni bergantung kepada tugasan dan juga situasi sebenarnya. Baik. Jadi dalam APM ni, mengapa kepatuhan terhadap protokol pemakaian uniform ini adalah sesuatu yang penting dan juga dititik beratkan dalam pasukan uniform lah, dan apakah implikasinya? Okey, menyebut tentang kepentingan memperagakan protokol uniform ni. Sebab kalau kita lihatlah mana-mana anggota ataupun pegawai yang mengenakan uniform ni, dia kena ada jiwa. Kepentingan dia sangat banyak. Sangat banyak. Okey, jadi saya suka menyebut 5 kepentingan keutamaan dalam mengenakan protokol uniform ini. Okay, yang pertama, meningkatkan ukhuwah. Nampak macam ukhuwah? Apa masalah ukhuwah ni kan? Okey, nanti saya akan terangkan dia punya aplikasi dia. Okey, yang pertama meningkatkan ukhuwah. Okey, yang kedua mudah mengenal identiti. Okey, yang ketiga menaikkan imej agensi tersebut. Yang keempat, disiplin. Dan yang terakhir, motivasi ataupun moral si pemakai. Okey. Jadi balik pada jawapan yang pertama, iaitu tentang meningkatkan ukhuwah. Meningkatkan ukhuwah. Okey. Yang mana tengok, saya hadir ke ruang ini, kalau Puan Suraya melihat kan, Puan Suraya adalah pegawai saya. Betul? Betul. Saya tak duduk sebelum Puan Suraya duduk, betul? Betul. Sebab kita kena ada jiwa. Ini adalah pegawai saya dan saya jemput Puan Suraya duduk, kan? Itu maksudnya ukhuwah dan penghormatan kita. Kita tabik hormat. Kita dah tahu, oh ini pegawai kita, tabik hormat. Tak kisah dia muda ke, lebih berusia ke, kan? Kita jumpa pegawai, Assalamualaikum tuan. Kan? Jadi kat situ ada satu situasi hormat menghormati di antara pegawai dan anggota. Jadi di situ sebenarnya boleh mewujudkan satu koordinasi yang mantap dan efektif bagi membentuk kerjasama di antara pegawai dan anggota dalam Angkatan Pertahanan Awam. Itu tentang ukhuwah. Okey, yang kedua tentang mengenal identiti. Mengenal identiti. So dalam pertahanan awam kita tahu identiti, komponen-komponennya ada. Kita ada pegawai tetap, kita ada pegawai pasukan, kita ada anggota pasukan, kita ada pegawai bersekutu, kita ada pegawai kehormat. So kita kena tahu, okey, yang tertinggi dalam Angkatan Pertahanan Awam apa? Yang amat setia Ketua Pesuruhjaya. Yang kedua, yang amat setia TKPU. Yang ketiga, iaitu yang amat setia Datuk TKPP, kan. Di bawah adalah pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah negeri. Dia ada organisasi dia dalam. So kita tahu, secara otomatik kita tahu. Yang bawah-bawah kita tengok Prebet, ada Last Corporal, Full Corporal, Sarjan, Sarjan Major dan sebagainya. Dan untuk Malam Puan Suraya juga, dalam pasukan pangkat yang tertinggi, paling tinggi adalah Major. So kita dah tahu dah, kan. Sebab pangkat yang kita berikan kepada seseorang individu tu bukan saja suka-suka, tetapi pangkat itu hadir bersama dengan tanggungjawab. Itu yang kedua Puan Suraya. Yang ketiga, meningkatkan imej agensi. Kalau kita pergi mana-mana, Pertahanan nampak Awam, kan. Kalau kita tengoklah situasi PKP dulu, macam mana
Angkatan Pertahanan Awam dilihat oleh masyarakat Betul. dengan situasi PKP. Itu contohlah. Yang keempat iaitu disiplin. Sudah tentu dalam terlibat dalam mana-mana uniform sekalipun. Betul. Kita tak boleh sentuh, disiplin. Memang kena disiplin dengan rambut, dengan keadaan pakaian, meletakkan semua aksesori-aksesori pada tempat dia dengan ukuran-ukuran yang tepat, yang sempurna. Dan terakhir sekali iaitu motivasi. Okey, saya nak tanya Puan Seraya. Saya pula tanya kan. Dan tadi pakai baju color apa? Baju color lilac ni, macam purple. Saya kan setiap kali hari raya kan, setiap keluarga mengenakan baju hari raya yang sedunia. So ada jiwa kat situ kan. Motivasi betul. Nampak seragam. Nampak seragam kan. Kita seronok, kita sedondon pergi dan ramai yang ambil gambar kan. Kita seronok. Sama juga dengan kalau kita tengoklah. Saya nak bagi contoh yang mudah, yang ringan. Contoh pergi konvoi. Staff Alfa daripada Alfa pergi Kuala Pilah. Contoh nak pergi makan nasi lemak kan. Ada konvoi motor. Seluar tidak menjadi keutamaan, tetapi uniform, baju kan. So kita ada motivasi, kita seronok. Betul. Kan? Sama juga dengan uniform. Kalau kita pakai, kita rasa selesa, kita seronok dengan meletakkan semua aksesori. Bukan sebenarnya untuk kita sombong dan belagak, tetapi itu adalah hak kita dan kita kena peragakan bersama dengan tanggungjawab. Itu saya sentuh tentang kepentingan yang terakhir, kepatuhan dalam menggunakan uniform Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Terima kasih. Okey, baik. Jadi kita nampaklah kan, bila anggota itu mengikut protokol, dia sebenarnya lagi menampakkan diri dia tu lebih profesional. Betul. Dan juga saya setuju. Dan lebih-lebih lagi kalau pegawai, betul? Betul. Okey, baik. Dalam uniform, Cik, saya pasti seperti mana-mana agensi lain juga kan, mesti ada isu pelanggaran ataupun pelanggaran tata cara pemakaian dalam beruniform ini. Jadi mungkin Cik boleh kongsikan sedikit tentang kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan oleh anggota dalam bab pemakaian uniform, sebab saya rasa APM juga tidak terkecuali sebenarnya. Okey, baik, silakan Cik. Okey. Saya masih teringat lagi satu situasi operasi banjir di Hulu Langat, yang mana anggota-anggota realiti yang saya berlaku, anggota Pertahanan Awam yang bertugas untuk membantu orang awam masa banjir itu satu pekerja yang mulia. Kita memang kerja kita, tetapi agak mengecewakan apabila anggota-anggota yang hadir itu dari daerah, berbagai daerah mengenakan uniform yang pelbagai. Pelbagai. Jadi di mana kesatuan, di mana keseragaman, kesamaan itu di mana? Seorang mengeluarkan satu arahan, tidak dibenarkan anggota untuk memakai pakaian half uniform ketika itu. Sebab half uniform di pelbagai macam macam-macam corak dan sebagainya, walaupun seluar sama. Tapi apa persepsi agensi lain? Okey, berbalik pada soalan tadi tentang kesalahan, saya minta maaf lah, memang banyak berlaku kesalahan kan. Dan untuk makluman Puan Seraya juga, pertama bincang dan memberi taklimat tentang tata cara pengaian seragam. Kita dah bagi maklumat perkongsian kepada pengamat dan bersekutu tentang tata cara juga hutan ini. Saya juga dapat daripada ini di ibu pejabat dan banyak. So saya tidak pernah putus asa. Saya bersama rakan-rakan pegawai waran tidak pernah putus asa, dan kita akan sentiasa mendidik dan membimbing. Tapi dari segi pematuhan tu banyak lagi lah kesalahan-kesalahan, dan kita akan membimbing semua pegawai dan anggota untuk bermegah dengan pakaian seragam. Bukan saja bermegah dengan pakaian seragam, tetapi teliti tentang apa saja aksesori-aksesori, keperluan-keperluan, garis panduan yang dikeluarkan oleh Angkatan Pertahanan Awam bagi meletakkan perkara yang saya sebut tadi pada dada pakaian kita. Betul. Seperti dekat ni kan. Okey, baik. So ada juga kan dalam kalangan anggota kita yang tidak sereka baju semua tu. Macam mana tu? Okey, saya sebut tadi menjiwai kan. Kalau saya sebut mereka tak sereka baju, datang bertugas tak sereka baju, datang latihan tak kilat kasut, datang latihan tak gosok tudung,
kan. Kemudian tidak menggunakan uniform dalam keadaan yang betul, kan. Cacar marbah saja. So perkara itu tidak adil sebenarnya. Apa maksud tidak adil? Maksud tidak adil tidak meletakkan suatu perkara pada tempatnya, kan. Dalam arahan tu, contoh dalam arahan tu untuk pakaian nombor 4, nama tu sebenarnya dia dah bagi tu dah, font tu adalah font Arial. Kenapa masih ada lagi font Times New Roman dan sebagainya? Begitu juga dengan akronim APM ni sendiri. Okey, kita dah tahu, dah jelas dah. Bermula daripada 1 September 2016 lagi. 1 September 2016, akronim Jabatan Pertahanan Awam telah bertukar kepada Angkatan Pertahanan Awam. Percaya ataupun tidak. Okey, sehingga kini tahun 2025 masih lagi mengenakan pakaian nombor 4 memperagakan Pertahanan Awam di dada sebelah kiri. So kita kena didik, kita kena tahu, kita kena, itu cabaran lah, cabaran. Sama ada dia tak tahu, dia tak ambil tahu, dia tak alert dan sebagainya. Tapi bagi saya kita akan terus membimbing lah anggota dan pegawai yang ada keculasan dalam menentukan, memperagakan uniform Angkatan Pertahanan Awam ini. Baik, itu saya setujukan, kita bimbing diorang, kan. Betul. Dan selain itu kita buat satu pemantauan secara peringkat dan juga operasi. Boleh dari situ kita boleh juga bimbing mereka. Betul. Kan? Okey, baik. Untuk soalan yang seterusnya, pandangan Cik berkenaan dengan pemakaian uniform di luar waktu bertugas, khususnya bagi tujuan peribadilah ataupun majlis-majlis yang sosial dan sebagainya, dan apakah peraturan ataupun tindakan yang digariskan bagi menangani penyalahgunaan uniform dalam konteks sedemikian? Okey. Kalau kita lihatlah, kita melatih orang awam, kan. Mereka hadir kursus asas dengan pelbagai objektif sebenarnya. Okey. Apa yang penting, kita tak nak tahu apa objektif mereka. Yang penting mereka bersama-sama, kebersamaan bersama Pertahanan Awam, tujuannya untuk membantu masyarakat. Dalam masa yang sama, kita bekalkan kepada mereka uniform. Okey. Bagi tujuan peribadi, dia ada dua keadaan lah, boleh dan tidak boleh. Tak boleh tu mudah je, penyalahgunaan. Okey. Menggunakan uniform pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Okey, pergi uniform membuat kerja-kerja yang tidak sepatutnya. Tetapi apa yang boleh, apabila contoh pakaian, semua pakaian, okey, terutamanya saya nak sentuh tentang pakaian kehormat dan bersekutu. Ada satu peraturan menyatakan mana-mana pegawai bersekutu dan kehormat, okey, mana-mana ataupun anggota boleh menggunakan pakaian uniform bukan majlis rasmi Angkatan Pertahanan Awam, tetapi perlu membuat satu surat, okey, kepada pegawai menyatakan tujuan, tarikh, masa untuk menggunakan pakaian Pertahanan Awam bagi tujuan apa? Bagi tujuan promosi. Tapi memang dia sah pegawai bersekutu, tidak menjadi masalah. Contoh, satu hari nanti Puan Suraya sendiri, ini cerita peribadi ni, kan, ingin mendirikan rumah tangga, contoh, kan, nak menggunakan pakai one dress, boleh tak? Mesti boleh, tak ada masalah. Tapi kena buat surat melalui komander mengatakan, okey, saya tujuan memakai baju one dress bagi tujuan perkahwinan, okey, masa, tarikh dan sebagainya. Sebab apa? Perlu kita kawal benda ni supaya tidak disalahguna, supaya tidak ada penyamaran. Banyak kes-kes sebelum ni, kalau Puan Suraya maklum, contohlah kes masa berlaku PKP dulu, banyak anggota Pertahanan Awam khususnya, kan, kata orang menyalahguna uniform ni untuk rentas negeri dan sebagainya. Itu benda yang lama lah, tapi contoh tu ada. Okay, tetapi kalau nak gunakan uniform ni untuk tujuan lain, dah tentu tak boleh. Sebab menggunakan uniform tanpa kebenaran, menggunakan aksesori tanpa kebenaran merupakan kesalahan di bawah 27/5 di bawah tata tertib. Okey, baik. So kalau dengan ni anggota kau fahamlah yang sebenarnya uniform ni bukan sembarangan pakaian. Jadi tapi dia ada satu lambang amanah dan juga image lah. Betul. Jadi manfaatkan dengan betul. Yes.
jangan disalahgunakan untuk majlis-majlis, lebih-lebih lagi melibatkan penggunaan peribadi lah. Okey. So dalam APM ni bukan dalam APM sajalah, dalam agensi lain juga kadang-kadang ada mix and match pakaian uniform. Contoh macam kasut tak standard, topi bukan topi yang ditetapkan, atau aksesori, macam ada penyalahgunaan tu lah, macam salah pakai aksesori ke apa kan. Ni satu bentuk ekspresi diri atau dah lari daripada protokol sebenarnya? Okey, kalau kita dah ada garis panduan, kita dah ada peraturan, kita kena ikut. Tetapi kalau mana-mana pegawai ataupun anggota tidak mengenakan kasut yang betul, kasut yang tidak mengikut spek, kan, memang tak boleh. Kita kena tahu juga apa maksud ekspresi tu, iaitu maksud ekspresi itu adalah luahan rasa secara bebas. Kita tak boleh pakai uniform suka-suka pakai. Kita beli pakai uniform, beli kasut dekat kedai yang tak ikut spek, tak boleh. Pakai tudung yang tak ikut spek, kan, mesti dia ada color dia tu. Pakai baju nombor 3, pakai kasut operasi tak boleh, tak sesuai. So ada juga pakai baju nombor 4, pakai kasut potongan dia juga. Memang ada, kan. Jadi bagi saya berbalik pada jiwa tu, kan. Kalau contohlah satu ketika dulu saya pernah nak on the way, dalam perjalanan hadir pada sesi latihan, satu barang aksesori saya tak bawa, terlupa, tali pinggang. Okey, apa tindakan saya? Saya terpaksa berpatah balik. Saya tak boleh nak percaya nak pinjam dekat kawan saya, dekat pejabat, kan. Mungkin tak sesuai, tak sesuai. Mungkin dah nampak lusuh dan sebagainya, kan. So jiwa tu kita terpaksa patah balik. Sebab kita tahu protokol pemakaian tu. Patah balik. Lebih baik kita tak ada ketika itu daripada kita mengenakan pakaian tidak sempurna. Tidak sempurna, tidak lengkap. Sampai macam tu sekali lah saya punya pemikiran saya. Okay, alright. Jadi kalau dalam uniform memang kena ikut protokol yang ditetapkan lah. Jadi kalau ada perubahan ataupun penyesuaian, mesti mendapatkan kelulusan rasmi lah. Betul. Okay, baik. Sekarang ni kan, kalau ini melibatkan media sosial lah. Kan sekarang ni ramai anggota beruniform kan, dia akan post gambar ataupun video di media sosial. Betul. Tapi dari segi protokol, ada batas tertentu tak? Ataupun bila gaya tu jadi keterlaluan, adakah ia dikira sebagai melanggar etika atau bagaimana? Okey, jelas dekat sini dalam konteks zaman yang agak mencabar ni. Okey kan? Kalau dulu tak ada perkara ni berlaku. Okay. Betul. Sekarang post saja terus viral. Viral kan. Lagi-lagi bila beruniform ni, itu adalah sebenarnya target audience lah, target netizen. Bukan orang selesa, bukan orang semua selesa apa yang kita buat. Betul. Kan. Kadang-kadang orang menyalahguna medium tersebut untuk entam kita, untuk entam agensi kita. Sanggup kita tengok benda macam ni. Padahal walhal kita yang membuat perkara macam tu. Kita bukan maksud kita tak boleh nak viralkan, bukan contoh kita nak menari pakai uniform, kan. Kita tengok agensi-agensi lain sendiri pun ada juga menyanyi, ada juga menari, tetapi mereka dalam bentuk yang lebih sopan, dalam bentuk yang lebih patriotik, dalam rukun negara yang kelima disebut. Kesopanan dan kesusilaan itu sangat penting. Kita kena study lah, walaupun asalnya untuk keharmonian masyarakat ketika itu, tentang soal kesopanan, kesusilaan, tapi kita kena tahu apabila kita pakai uniform, kita kena ada adab. Kita kena ada adab, kan. Cara kita nak duduk, cara kita nak berjalan. Itu sebab kadang-kadang orang cakap pakai uniform ni sombong. Bukan bangga, riak diri. Bukan sombong sebenarnya. Seperti mana saya maklum sebelum ni, mereka sedang membina karakter orang apabila mereka mengenakan uniform. Jadi bagi saya itu merupakan satu kesalahan lah. Kalau agak terlebih dalam menyampaikan sesuatu dalam media sosial ketika menggunakan uniform. Jadi kita kena hati-hati, kita kena fikir dua kali. Uniform ni adalah satu melambangkan imej agensi kita, so kita ada tertib dia, so kita kena buat. Jadi hitungan pun seraya, peraturan dibuat untuk kita ikut,
bukan peraturan dibuat untuk kita pertikaikan. Jo, kalau misalnya kata berbalik pada aksesori tadi, apa-apa pakaian kasut tak sama, tak ikut spek kan, kita dah tahu sebenarnya kena pakai kasut ni, tapi kita mengenakan kasut bukan spek. Sebab apa? Kita suka-suka bebas nak mengenakan aksesori yang bukan-bukan. Okay, jadi untuk kesalahan media sosial tu, memang bagi saya kena hati-hatilah. Saya nasihatkan kepada anggota, mana-mana pegawai, kena sentiasa hati-hati, bercakap dengan tertib. Boleh pakai uniform, sampaikan sesuatu yang lebih positif, bermanfaat lah. Ya, betul. Sebab sebenarnya penggunaan media sosial ni dia ada pro and kontra je, dan kalau kita sebagai anggota uniform gunakan secara bijak. Sebabnya bila kita nak post sesuatu ni memang kita kena berhati-hati. Sama ada sebab kita risau ianya akan menjejaskan imej kita lah, sebab bila beruniform ni banyak protokol yang kena ikut. Okey. Boleh post tapi tetap kena ada batasan je lah. Kan, betul. Okey, baik Cik, dalam dunia yang mencabar ni kan, adakah apakah nasihat ataupun bimbingan yang ingin disampaikan kepada anggota dan juga penonton di luar sana dalam kita nak menjaga imej dan juga tata cara pemakaian uniform ni lah? Mungkin. Terima kasih. Dalam mendidik manusia ni bukan satu perkara yang mudah. Terus terang, sebelum saya ingin mengajak orang ataupun pegawai-pegawai dalam menjaga tata cara pakaian seragam, saya sendiri kena membuat persiapan yang lebih baik. Sebagai contoh, bukan maksudnya saya nak jadi lebih baik, cumanya saya nak bagi contoh. Kita nak bercakap tentang perkara yang baik, tapi kita nak mengajak perkara yang baik, kita jadi lebih baik dulu. Jadi nasihat saya sesuai dengan rancangan ni, nasihat saya kepada pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam, marilah bersama-sama belajar, ambil tahu, dan sentiasa peka tentang memperagakan uniform Angkatan Pertahanan Awam. Pada setiap kali kita mengenakan uniform, hadir ke majlis-majlis, pastikan kita nampak lebih segak, semat, dan duduk sama rendah, tinggi sama rata. Silap. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan agensi-agensi lain, supaya agensi Angkatan Pertahanan Awam juga dihormati. Baik, itu dia satu perkongsian dan juga nasihat daripada Cik Aziz. Moga bermanfaat untuk semua. Okey, sebenarnya Cik Aziz, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih kepada Cik Aziz atas kesediaan perkongsian yang sangat bermakna untuk kita lah. Tuan-puan, jelaslah bahawa uniform ini sebenarnya bukan satu pakaian yang bukan sekadar pakaian lah, dia melambangkan disiplin, melambangkan imej dan juga kebanggaan kepada sesuatu organisasi itu sendiri. Jadi kepada semua penonton, semoga sesi membuka dan kefahaman kita tentang peranan penting setiap butiran kecil dalam dunia beruniform. Okey, baik, maka dari itu selesailah sesi wejangan santai kita untuk hari ini. Untuk penonton di rumah, sebarang bentuk pertanyaan, aduan dan juga idea boleh disumbangkan kepada kami melalui email pro@civildefence.gov.my. Teruskan sokongan anda dengan cara like, comment and share. Sekian daripada saya, Alfa, memacu kecemerlangan. Kamilah Alfa.